Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Hasif Nurdin. Kali ini saya nak review rumah baru di Cyberjaya yang harga tidak masuk akal, bawah 1 juta, bawah 900 ribu guys. So kat sini saya ada di taman pinggiran Cyberjaya, dekat betul-betul tepi Caltech guys. Dekat sini ada Selangor Cyberjaya Valley. Selangor Cyberjaya Valley ada tasik kat sini. So kalau korang tengok environment kat sini sangat-sangat tenang, betul-betul dalam Cyberjaya. So kali ni saya nak review rumah, nama dia Taman Pinggiran Cyberjaya. Dia punya permukaan dia ialah 20 kali 70. Apa yang menarik dekat projek ni ialah, biasa kalau rumah baru ni ialah confirm strata title. Sebab apa? Sebab nak jaga fasilitas cantik. Tapi kat sini korang nampak macam strata title, tapi sebenarnya individual title guys. Maksudnya korang boleh extend depan, belakang. Tapi this project, developer dah faham lah kehendak anda semua, iaitu confirm nak extend kat belakang, kat dapur kan. Tapi sebenarnya kos untuk extend kat dapur tu, yang kat belakang tu, hampir dalam 100k. Tapi kat sini jangan risau, developer dah siap buat guys. Nanti saya akan tunjuk satu persatu. Okey, jom masuk kat sini. So first kali saya nak tunjuk ni adalah ruang car porch dia. Dalam permukaan 20 dan luas dia ialah 20 kaki. Dia punya panjang dia 20 kaki. So kalau kereta besar muat dalam dua kereta. Dua kereta ngam-ngam lah. So kalau 3 kereta tu macam sempit sikit. 2 kereta okey. And then kat depan pun boleh parking lagi, macam standard lah. Mungkin 1 kereta ataupun 2 kereta sahaja. So kat sini saya nampakkan developer bagi unit kat sini ialah, korang tengok ini ialah full tingkap. Maksudnya pencahayaan matahari tu sangat-sangat terbaik. So ini adalah main entrance dia. Kejap lagi saya masuk. Saya ada sekarang di unit corner. Unit corner ni dia punya square feet dia berapa dah? 2188 kan? So untuk square feet build out dia dalam 2188 square feet. And then this corner unit, tanah kat sini kalau korang tengok dalam around 23 kaki, 23.5 kaki. Dia punya lebar dia, besar dia guys, sangat-sangat besar. So ini adalah saya nak tunjuk kepada anda. Yang saya maksud tu fully extend. Okey, kat sini guys. Kat sini sangat-sangat menarik. Sebab apa? Kalau standard pembangunan projek, developer akan buat sampai ke macam ni je, kat sini je. Maksudnya dapur anda kat sini, dan dia akan lebihkan around 5 kaki untuk korang extend. Tapi kat sini developer dah siap extend sampai habis. Jom saya tunjuk kat belakang. Extend sampai habis, sampai kat sini. So fully extend. Anggaran kos kalau korang nak buat sendiri around 100k. Tapi korang beli projek ni jimat sangat-sangat banyak. Yang ni adalah type A dan ini adalah type B. Jom saya round sekali untuk tengok type B. Dia punya layout dia lebih kurang sahaja, cuma di bahagian dalam dia lain sikit, lain dekat tangga. Nanti saya masuk, kita akan tengok dia punya layout perbezaan dia. Okey. Cantik guys. So kalau kat tepi ni dia ada satu balcony. So kalau kat sini view dia view TPC lah, view Taman Pinggiran Cyberjaya. Kalau
dekat type A tu, dia view lake. Kat situ. So dia punya plan kat sini, dia type A first, type B, type A. Dia gile-gile kata. Tak buruk. Cuma type A dah sell out, hanya ada type B sahaja. Type B pun cantik. Saya suka type B sebab apa? Sebab dia punya ruang dia tu besar. Kalau type A ni, dia punya ruang tu, dia ruang sama, tapi layout dia tu nampak macam sempit sikit. Okey, jom kita masuk. Okey, lupa saya nak bagi tahu, this project limited unit sahaja, hanya 85 unit sahaja, dan dah hampir sold out, hanya 11 unit sahaja yang available. So kat sini saya ada yang ni adalah corner unit, dan ini adalah unit tengah. So kalau anda semua tengok, developer akan bagi panel tingkap, bukan sliding door lah. So kalau korang suka nak buat sliding door, korang boleh renovation, pecah dinding, buat sliding door lagi cantik lah. Macam ni kat sini. Tapi developer bagi panel tingkap, dan saya sangat-sangat suka sebab dia kalau masuk dalam tu, dia cahaya tu sangat-sangat okey. Dan developer bagi charger EV. Kan semua pakai EV charger kan. So developer dah bagi lah point charger EV. Okey, jom ikut saya, kita house tour ke dalam rumah ini pula. Okay guys, sila. Assalamualaikum. So ini adalah type A. Apa yang korang tengok ini luas tak? Ini adalah living area dia sangat besar. Kenapa saya kata sangat besar? Dia memang fully extend guys. So dalam around ni 20 kaki, kat sini dalam ni 4 kaki kan. 4, saya kira daripada sini kan. Daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 20 kaki. Dalam 20 kaki dia punya lebar dia sangat-sangat besar. So korang boleh letak kat sini ialah sofa L shape. Kat sini korang boleh kitchen cabinet kat sini. Kat sini adalah TV 75 inci pun tak ada masalah lah. Tak nampak kecil lah. Sebab apa? Still lagi rumah korang nampak besar guys. So kat sini saya suka sebab apa? Sini type A, beza dengan type B, dia tak ada benda ni. Ni ialah satu partition dan satu store yang tersembunyi. Sebab apa? Sebab tak nampak macam store, tapi sebenarnya ada store kat sini. So korang boleh simpan semua bara-bara harta karun, harta pusaka dekat sini lah. Okay guys, kat sini saya suka environment kat sini sebab dia ada, kalau unit corner ada sliding door lah kat sini, boleh keluar dekat tepi lah. Tapi saya agak tidak suka, ni personal saya lah, sebab dia macam crowded sikit. Kalau table, dining table kat sini, lepas tu ada partition kat sini. Ni untuk type A, tapi kalau untuk type B dia tak ada benda ni. Dia lurus straight je. Nanti kejap lagi saya bawa juga house tour tengok macam mana type B. Dan type A semua sold out dan hanya ada type B sahaja. Saya nampak macam, bagi nampak macam agak sempit sikit dekat sini. Okey, tapi itu pendapat saya lah. Tapi kalau korang suka environment macam ni, tak ada masalah. So jom kita tengok di bahagian dapur pula. Okey, dapur kat sini developer buat partition, so korang pun boleh buat macam ni juga. So ada sliding door. So korang boleh tiru idea developer ni buat. Dia ada sliding door. So kat sini first kali korang akan dapat tengok masuk dapur, bahagian dapur ni. Ini adalah ID daripada developer lah. Dia buat full kitchen cabinet. Dan kat sini letak peti ais, sini sink, dan sini ada tingkap. So yang paling menarik bagi saya ialah dekat belakang. Sebab apa? Sebab sebenarnya standard kalau rumah baru dia hanya kat sini sahaja, dan dia akan tinggalkan 5 kaki ke belakang. Tapi ni jangan risau, developer dah buat untuk anda semua. So anda jimat hampir 100k untuk extend seluas ini sahaja. So kat sini ni korang boleh buat lobby area ataupun wet kitchen. Masak-masak kuat-kuat, dekat sini lah. So kalau untuk corner unit ada pintu kat belakang. So untuk tengah ada tak pintu? Tak ada. Tengah ada pintu. Tengah ada pintu dekat belakang. Okay, alright. So kat bawah ni ada satu bilik guys. So kalau ada orang tua nak duduk bersama, so tak payah risau. Sebab apa? Sebab kita ada bilik kat bawah ni. So bilik pertama tandas kongsi dengan bilik yang kat bawah ni lah.
tandas tetamu lah kat bawah ni. And then korang masuk kat sini, dia tak besar tak kecil. Kalau nak letak katil queen pun tak ada masalah, cuma dia agak padat sikit lah. So kalau kat sini korang boleh letak wardrobe lah. Ni bahagian wardrobe, dan sini bahagian katil queen, ataupun macam sini buat single bed lah. Okay, ni bahagian bawah guys. So macam biasa, tandas kongsi di bahagian luar. Jom kita tengok di bahagian atas pula guys. Okay, so di bahagian atas ni, kalau ni ialah type A. Type A, beza dia type A dengan type B ialah hanya tangga sahaja. Macam type A ni dia ada macam tangga S, zigzag macam tu. Tapi kalau type B dia lurus sahaja. Dia tak ada partition. Dia ada partition kecil sahaja. Okay, let's go. Jom kita naik ke bahagian atas. Developer untuk tingkat atas ni, developer akan bagi SPC flooring. Kalau kat bawah ni kalau tengok, tile 2x2. 2 kaki, 2x2, 4 kaki lah. Besar, so tile besar, rumah dia jadi nampak lagi besar. Betul tak? Tapi untuk atas ni dia guna SPC flooring. Okay, jom kita tengok di tingkat atas. Di bahagian atas ni, biasa kalau saya tengok rumah baru ataupun rumah lama pun jarang ada living area yang besar macam ni. Tapi kat sini, developer sediakan living area yang sangat-sangat besar. So kat sini mungkin korang boleh buat satu lagi TV dan TV cabinet. Sini sofa. And then kalau korang beli di corner unit, korang akan dapat balcony guys. Oh, semput. Balcony ni korang boleh view di TPC ataupun view sunset. Cantik tak guys? Okay, jom kita tengok bilik master pula. So, saya suka sangat bilik master sebab dia besar sangat-sangat. So, dalam 23 kaki guys. Dalam 23-24 macam tu dia punya lebar dia. So, katil dia tu king size, king super king tu tak ada masalah. So, untuk bilik master, dia ada satu balcony guys. Okay. Boleh masuk tak? So, balcony ni around dia dalam 5 kaki macam tu. Dia punya lebar besar, sangat-sangat besar. Dan ada lagi space kat atas ni. So kalau korang nak extend lagi bahagian depan ni, nak besarkan lagi master, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia individual title guys. Okay, jom kita tengok ke bilik seterusnya. Okay, sebelum tu saya nak cerita lagi di bilik master ni. Sebab kat sini terlampau luas, so korang boleh buat satu ruang untuk wardrobe. Sini untuk letak pakaian baju lah. Macam kat sini, developer buat partition, dia boleh tutup. Sangat-sangat cantik guys. Jom, saya bawa ke anda semua. Ni adalah baju bahagian wardrobe dan ni tandas bilik master. Besar guys. Macam bilik satu lagi. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat premium. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 5 kaki dia punya lebar dia. Okay. Jom kita tengok bilik seterusnya. Saya agak semput. Tapi kalau korang subscribe, hilang semput saya. Okay, alright. Ni bilik yang ke-3 dan bilik ke-4 lah. So kita masuk ke bilik ke-4. Ni bilik untuk anak-anak ataupun boleh dijadikan bilik tetamu. Okay, jom. Ni katil queen, ini katil queen. Nak letak katil king pun boleh, cuma dia agak padat lah. Katil queen tu lagi selesa lah. Ni ialah tandas bilik ni. So semua yang korang tengok tiles ni, developer bagi tiles macam ni lah. Okay, jom kita tengok bilik last. Saya lupa nak cakap, semua bilik ada tingkap. So tak ada tingkap lah, semua bilik tak ada tingkap. Ni pun ada tingkap dan bilik ni pun ada tingkap jugalah. So ini adalah bilik ruang corner. So ruang corner ni ada tingkap kat sini lah, tapi kalau unit tengah dia akan ada tingkap dekat sini. Ni adalah tandas dia. Okay, itu house tour untuk rumah ni. So rumah ni sesuai sangat-sangat siapa yang nak upgrade daripada duduk lama kondo kan, dah puas duduk kondo,
dan dah lama kerja di Cyberjaya, di Putrajaya, di bahagian Dengkil ke ataupun di bahagian Sepang, tapi nak ada area yang sangat-sangat sangat elite, so boleh consider this unit. Sebab apa? Sebab harga dia I rasa paling murah dekat cyber, around 800k macam tu, belum tolak rebate lagi. Nanti korang PM saya akan cerita mengenai detail. So monthly around dalam 3000 sahaja, sangat-sangat sesuai yang mana ada family dan dah lama kerja di Cyberjaya, boleh consider this unit. Sebab apa? I rasa kena beli sekarang sebab confirm akan datang harga akan naik dan 1 million. Dan kita tengok pun harga subsale dekat area Cyberjaya pun dah 1 juta ke atas dah. Tak ada yang new project yang bawah 1 juta. So subscribe YouTube channel saya, boleh PM saya dan boleh share video ni kepada sahabat-sahabat korang. Okay, thank you guys. Bye.